Ramai orang cakap, tunggu emas harga turun dululah baru saya nak beli. Masalah dia ialah, tunggu punya tunggu tu ialah sehingga 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Ini benda yang tak betul. Dalam video kali ini, saya nak bongkarkan macam mana sebenarnya cara yang betul untuk kita beli emas. Hai, saya Bahakim Muhammad, pembimbing dan juga penyimpan emas yang aktif sejak tahun 2018 sehinggalah ke hari ini. Anda semua nak tahu tak, bilakah harga yang terbaik untuk kita mulakan simpanan emas? Jawapannya ialah tak ada masa yang terbaik. Yang ada hanyalah kesedaran kita bila kita sedar untuk bermula. Jadi, ramai orang yang sebenarnya menunggu peluang yang tepat dan juga yang betul untuk memulakan simpanan emas. Kedengaran macam betul tetapi yang sebenarnya dia tak berapa tepat. Sebab tak ada sesiapa pun yang tahu berapakah emas yang dianggap murah itu sehinggalah kita beli gram yang pertama dan itulah yang kita jadikan sebagai penanda aras ataupun benchmark. Lepas itu sahaja baru kita tahu, apabila turun sedikit daripada kita punya penanda aras, baru kita tahu harga emas telah pun rendah sedikit, ataupun apabila harga emas naik sedikit daripada penanda aras kita, barulah kita boleh cakap harga emas mahal. Selagi anda tidak mempunyai gram emas yang pertama seperti ini, anda tidak tahu pun yang sebenarnya berapakah murah yang dianggap murah dan berapakah mahal yang dianggap mahal itu. Yang sebenarnya kalau anda nak tahu, penyimpan emas yang berilmu, dia tidak risau tentang harga emas pada hari ini. Yang dia lebih risau ialah berapakah gram emas yang dia akan ada 1 tahun lagi, 2 tahun lagi ataupun 5 tahun lagi. Sebab bagi kebanyakan orang yang nak beli emas secara sedikit demi sedikit ini, segram demi segram ke ataupun 2-3 gram satu bulan ke, ini bagi mereka harga bukanlah sesuatu masalah. Yang lebih menjadi persoalannya ialah berapa banyak yang dia boleh kumpul dalam masa 1 tahun. Saya bagi satu contoh kenapa anda yang baru nak bermula simpan emas ini tidak perlu risau ataupun tercari-cari ataupun ternanti-nanti harga emas yang murah. Saya bagi contoh, ada 2 orang penyimpan emas. Kedua-duanya target nak simpan sebanyak 5 gram. Orang yang pertama iaitu CA, dia beli terus 5 gram dengan harga sebanyak 700 untuk 1 gram. Jadi dia telah pun keluarkan modal sebanyak 3,500 untuk dapatkan 5 gram. 5 gram ini sahajalah yang dia ada dan juga yang dia simpan. Orang yang kedua, dia bermula sama juga dengan harga RM700 untuk 1 gram. Tetapi orang yang kedua ini dia simpan secara konsisten. Pada bulan ni harga emas 700 dia beli 1 gram. Bulan depan dia tengok harga emas turun 670 dia beli lagi 1 gram. Kemudian harga emas turun lagi kepada 650 dia top up lagi 3 gram. Di bulan yang kelima, tengok-tengok harga emas kembali kepada harga yang first time dia beli dulu iaitu 701 gram, maka dia pun top up lagi 1 gram. Kedua-dua orang ini ada 5 gram. Tetapi, anda rasa siapakah orang yang lebih untung di dalam situasi yang saya berikan ini? Saya jawab orang yang kedua kerana walaupun dia pada akhirnya sama-sama ada 5 gram tetapi orang yang kedua ini dia dapat keuntungan melalui DCA ataupun Dollar Cost Averaging. Senang cerita, dia adalah purata harga emas. Mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i cakap, orang yang simpan emas sedikit demi sedikit secara konsisten itu lebih baik berbanding dengan orang yang beli banyak tetapi sekaligus. Sebab apa? Kebanyakan orang yang beli banyak ni dia telah pun tak nak simpan-simpan lagi emas. Dia beli sebanyak itu, maka itu sajalah emas yang dia ada. Tetapi bagi orang yang beli secara sedikit demi sedikit, mereka sebenarnya telah dapat satu benda lain iaitu tabiat. Orang yang telah pun konsisten menyimpan emas, dia ada satu tabiat yang bagus iaitu tabiat menabung emas. Inilah sebenarnya manfaat yang lebih mahal dan lebih besar bagi seorang penyimpan emas yang dia dapat berbanding dengan orang lain yang beli emas sekaligus dan sekali itu sahajalah dia simpan emas. Jadi bagi anda di luar sana yang baru nak bermula simpan emas, saya nasihatkan jangan tengok berapa harga hari ini tetapi anda tengok berapakah gram emas yang anda target dan
dalam 1 tahun ataupun 2 tahun lagi. Itu lebih praktikal dan juga itu lebih memberikan keuntungan dalam jangka masa panjang. Cuba anda komen dalam ruangan komen di bawah berapa banyakkah anda nak simpan emas pada tahun ini, dan yang baru nak bermula untuk saya bantu sahaja, cuba komen saya nak bermula.